Tapi yang paling bangat jangan lupa politik masin yang putih dah. Dua ke mesin kilo dia. Sebagai dapat masalah makanan yang seru dapat makanan bukan. Sodoh terus dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Lom di kanal Sabi Terus. Tanya di channel akan membahas sebuah bamangan orangnya yang berjudul Penajuh Aceh. Masalah makanan-makanan urang Aceh. Daripada dapat bahas beban hidup, daripada dapat bahas hal-hal yang laki oleh, sebagai dapat bahas masalah makanan yang seru dapat makanan bukan. Sodoh terus dapat makanan walaupun perut ikut juga. Penajuh Aceh macam-macam. Ini lagu. Penajuh Aceh bermacam bagau. Penajuh Aceh rekan tu. Bermacam bagau, macam-macam bagau penajuh Aceh. Dum nak saja bahan je ke makanan. Tingkat menteri rumah nak pisang dengan je makanan. Saja pisang dan oksida. Pisang tak sedar. Nah. Pakai lakar lagi. Kanan pun nak lain-lain lah mesti pokok ni mengenai bahan makanan yang gaji ke makanan. Tapi orang yang tak bahas anak jauh-jauh bahkan beberapa nak badut-badut macam makanan Penajuh Aceh yang mentenang tapi yang menino kira-kira relate. Yang mentang sering dapat jumpa. Malam acara mentenang jadi hana kan nanti ketinggalan zaman hana kita laman mentenang. Yang pun masalah yang, bu. Yang teman kan si kuah pli aje hana lain. Kuah pelik. Kuah pli banyak tengok kan. Yang kuah pli saya pernah dengar kuah pli. Harus nak kalau nah. Punya pelik lagi jaga guru lagi pelik. Tuan tu. Tapi memang pelik kuah pelik cukup sangat lah. Tapi yang gurau je yang kuah pelik tak ada bahan. Macam bahan-bahan je kita gurau macam nah. Jadi yang tak belanja ni ada tu lagi bayar ulang buat toko. Tu perempuan pelik punya anak nya Tua apa panah. Tua pernah bayar dah tua bercek. Mencek kan gulai pun mencek kat tua bahan-bahan bumbu je. Jadi punya kuah pelik kan. Makan udang atau kokot, rebung triang nya jika mantap bang. Udang, Air dah menabu. Air dah menabu bang. Jadi waktu nak urus pesan bu, mesti dia dapat ikan tu nak urus sampu. Yang nak demo je kuah pelik kuah pelabu. Kuah sayur. Kuah iya. Jadi benda dah lengat. Dah mangat kuah ni. So elon kuah pelabu mangat pakai mak jaga kuah pelik. Penjulun. Jadi kuah pelik kan. Mai yang hek je hati tablau yang nak cik Jumaat. Punya babak warung bu. Pilihan pakai. Dalam 3 minggu tu urau dia begat. Tu karena hek tak begat. Mungkin pun bahan dia habis. Bahan dia habis mungkin. Letak modal lah. Letak modal. Yang kita jaga. Kalau kita membulam lain yang cukup macam. Menyelong jamun ku kan bawah manuk rut. Pakai bawah manuk asam, bawah manuk bukas le pakai ku bawah manuk rut. Ada bawah manuk asam. Kalau nak kelap bawah manuk u. Ya cik, kanya lah. Cuma dah. Ni biasa je babaknya lah. Babak orang temupih, babak orang meninggal ya. Macam apa bau? Makle. Tapi no kamu hai u. Kamu hai u nak kau beli lah. Mangat dah orang fikir. Memang mangat mana pakai u berapa je? Berapa je? Bawah manuk. Siapa? U lah boh. Le u tapi dia tak ke bawah manuk pakai. Tapi menyelong jamun kan. Boy tek dia pun lemaknya anak dah penang barang. Tak galak tu. Tek lemak. Boy tek lemak. Boy tek kuah lemak. Tapi yang paling bangat jangan lupa politik masin yang putih dah. Dua ke mesin kilo dia. Yang berat. Berat kilo. Berat lah. Kalian selainnya kerupuk mulin. Nah, Haji Najib. Kerupuk muling kan asal berat hek dah. Asam urat. Punya bat ni dia lebih Tapi punya tatim pilih nak muling nak habis kerupuk muling kan. Asam urat. Waktu dah baju dari perut. Waktu dia dah baju. Nak dari perut ni demen bu mangat ni cik dengan mi mangat dah. Kerupuk anak ino kan dia mula tu kan kerupuk macam model dia anak dulu je. Malah dia yang muai nak kawan Angku ino ka sertoh 10 kilo Waktu sertoh. Ate keneng mi goreng, mi tumis keneng kerupuk kan jika mewah ye. Si palau kerupuk kan. Anak ubat. Oleh-oleh pi tak ke. Maka ji daerah Rayo yang lambang ji logo ji pun Togo je Togo anak mulia. Tapi yang kamu Indonesia lah, yang kamu nasional lah. Kamu nasional.
Mi Aceh. Mi Aceh yang kanya nak le kau warung Aceh. Malah mesti lagi-lagi mi Bangladesh padahal resep orang Aceh. Kai lagi mi Medan. Hmm. Awal mi Aceh kan naik kampung, dah pakai mi kampung lupa ji. Mana orang ni ke mi Aceh. Mi rumah Mi goreng. Mi Goreng goreng. basah. Mi rebus. Mi yang orang megang atau musim panen udang, dah mana. Udang mak bubuk. Oh, filem Kerebun. Tapi nak alasan mi Aceh kan. Naik banget ni mi Aceh pakai. Alasan orang dia. Rupa dia olahraga mangat-mangat payung mi kan. Le cuba roh kan payung mi. Mah. Le dak olahraga, le dak baju makanan. Le orang makanan. Alasan orang olahraga ke Manjat payung mi. Payung mi. Ya. Kalau zainan yang agak-agak mengiau cut, ya agak-agak murah cut terjangkau. Ya makanan bengah punya buat ni orang di kampung ah. Nanti Mi calu. mi caluk. Pakai ke mi caluk? Peluk. Geluk. Peluk jarul. Mi caluk. Tapi yang bangat ah mi caluk yang Mi calu kan biasa teman je urap. murah. Filem nak kacang-kacang padang macam kerupuk merah. Memang dia lagi makanan legendaris atau andalan buat kejek gula. Oh tijek gula bat Okey. nayonya lah. Bat nayo si ka mi calu. Kam caluk. Bukan terawah. Tapi supo jara orang muka ni oh. Tapi kadang-kadang aja kata. Si Tapi mi makanan bengah. makanan ni. Kalau yang identik dengan mi caluk mangat kan mengenai acara iPhone masih campur lah tahun kan syukuran mangat mi caluk. Karena padahal macam murah. Dia tak ada dalam kampung. RM2. Oh bat nayo na mi Sabtu calu malam. malam tu mah. RM2. Mengenai kota-kota ibu kota RM2. Ino kali rebe. Kalau RM2. Kalau kuih-kuih lain tu penajuk-penajuk lain yang dia datang dalam kategori kuih ringan. Kuih ringan tapi nyo kuih bak-bak urau raya. Dia saji gebak mak tuan. Sama cik punya acara buka puasa bersama. Nanti Timpang. simpan. Ni si makanan mewah punya buat dia karena padahal pakem bak na ke na tau kaya lom lah. Timpang Jadi tau kaya. tak mewah. Menyalah tetap rupa je dia kali timpan. Timpang si tak tau kaya. Simpan lah tahu Tapi lawenya nanyo na pisang boh labu. Oh na pisang boh labu na timpang boh labu. Na timpang pisang punya buat tau dan pisang ah. Menengok ka boh labu. dah nyawa dah ada saya berkembangan lah. Simpan. Kalau apam. Apam ni si kabulan apam si kata mendrawan. Tapi ini nama dia perservi. Apam serabi. Ini mah arasan. Yang kena tatayong. Tapi mirip-mirip. Mari. Tiga ingat pakat ya kori apam. Baju apam. Dia fikir apam yang ke pembuka kori baju bu lah. Baju nanti. Sabar cok pakai fikir nak baju bu lah. Lepas je yang kori. Kori akan kori apam tu kori Apam anabu. Anak bu. Dia fikirnya untuk pekan pendahulu bu. Dia baju huan mendu apa dia baju bulam. Oh maka ke pandai terus. Oh menyanyian wabah hai dia baju. Sama tak terus. Berbino. Berbeza dah berbeza ya. Yang lain yang identik tak dengan orang Aceh belukat. Nah di Indonesia nah harus di Bulukat le-nya na bulukat atau kaya bulukat bat dia bulukat tumpau, bulukat bulukat sili. tapi kasar orang Aceh kerana makan mengenai ajaran sejuk lempa sejuk Honda sejuk orang harusnya belukat. Tapi long nyantan punya bulukat na wati betul nak mi. Yang bapak hati jak khauri betul nak mi kan bengah ni. Kau puas bulukat biasa sabahnya sabah punjut. Identik. Mata orang sejuk alam. Wah dapat apa? Sama-sama yang paling tinggal lah dia pindah buat raya. Oh, Pindah buat raya bersejuk pakai bulukat. okey. Mana bersejuk pergi kan? Bar bulukat benda kan. Baju ramai-ramai. Hari Aceh sejuk orang buat Kita beragam. Punya bersejuk pakai tumpau ya. Pakai tumpau. Tumpau kan dari pisang. Ni orang sejuk pun hian. Hati orang sejuk tak pasal dak. Nanti. Tengok. Salah. Alihan kan iebu kan ada dua macam. Nak iebu mameh, nak iebu yang gurih Iebu kanji. Banyak iebu mameh, iebu lagi iebu asyura. Banyak iebu Kanji, buka puasa. kanji biasa je buka puasa. Bukan puasa. Lawetnya pergi kanai muka-muka lah. Hai katrip muka tapi mesti kamu mulai le urang muka. Tapi harus dah belum kan? Karena awal Aceh buka-buka dalam kampung kan dapat dalam raya. Kan sayang dah belum. Punya dia kan mesti belanggang buat iebu tu. Macam tak belum dia nak RM10 ya. Kenal? 15 lebih. RM16. Kadang kan khas orang Aceh lah dari bumbu je lah. Bumbu jadi lagi menu cerita dia pilih dengan kuah. Dia je bumbu lah baju Hunan. Tapi ke kan
lagi apa pernah pegang kan sisa U je. Ya. Play U. Patarana ni ya. Pacarana. Kopra. Hmm. Maka kan punya pegang leo kan. Back tiga dan nan. Nang lagak pacarana tak pelik. Ini kan menyepang ulai uro raya makan-makan lah sit melu. Nan punuh yuan. Dia punuh yu rame kan. Tanya banyak pun tinggal pun hai jaring kena berbengkok dia mulut. Nak mulut. Surau lepat pak lawan mulut ke dia. Ayahnya ni melut kan di Aceh si level kan. Langan yang orang Jawa, orang di luar Aceh tak kerja kena. Dia ikut maklum. Aceh orang kipan le, titik orang mulut ta. Man dah nama bagus. Lain lah. Dong yang paling mengenai dengan makanan wate mulut apa? Dia letak punya wayau kuah belengong. Kuah belanga kepon modern menyelong kan. Atas kam jampu-jampuan si kamangan. Tu Nah, tia manok, tia itik inan, kenang boh retu. Kenang boh retu Aceh yang masak Aceh. kalau punya lagi-lagi orang bak tengok tinggal no kan mulut jian nak kuah belengong. Dia kepon. Nya pompo depa cok kepon lengan Malay ya. Rumah kan tanggal depa dia je. Tapi no pura-pura ajak menata kan mengada mak bagi kepon nah. Mana kau ni. Jadi apa teman yang biasa nak bu mulut? Yang kepon utama je bu. Tia kari, Sekali manok, tik, turen, coco, mihun, miun, kerupuk. kadang nak udang dah mahal. Udang, Kalau nanti pisang atau putih, pisang atau bawang putih. lengkap dipluh dengan iya. Ia kuah Ya. gitu. Iban, ni kalau boleh buah, mau ditrau. Ya, dah baca bulan. Ayo, okeylah. Kalinya Iban rakan-rakan Bandung film na penaju Aceh yang menurut draw yang manteng na penohat atau yang bahkan yang hanali. Yang mentang tinggal ingat wate taduk tinggal ingat yang ke hawa-hawa. Selanjutnya akan berpulang di channel Sabitro dalam acara Haba-Haba Mangat yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.